Alright, Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak pergi dekat satu gym yang baru buka, tapi dia macam tersorok sikit tau. Tapi gym ni memang dia punya kualiti dia punya, korang tengok sendiri lah, equipment dia semua memang padu. So harga bulanan dia pun not bad. Okay, so kalau korang nak tahu, make sure korang tengok video ni sampai habis. By the way, hari ni saya nak training kaki kat gym tersebut. So kita dah sampai. Inilah gym dia. Gym dia dekat tingkat 1 tu, nama dia Volt, V-O-L-T. Sepanjang ni, korang tengok atas ni, semua ni adalah dia punya gym. Jom. So gym dia tingkat 1 dia ada lift. Korang boleh tengok lift dia pun sangat-sangat baru. Okay, RM150. Lepas tu nanti korang tengok gym dia macam mana Memang mantap guys gym dia. Okay guys, so daripada pintu masuk ni tadi, kita pusing ke sini. You guys can see the dumbbell area. So cukup lah. Dia ada from 2.5 sampai 50 kilo. So I think it's more than enough. Lagi sebab kawasan ni sebenarnya dia macam tertutup tau, dan sangat susah untuk cari gym sebenarnya kat Pontian ni. So this is nice, one of the nice gym. Okay, lighting pun cun, korang boleh tengok sendiri. Banggam. Masuk kat sini, machine punya area. Kita ada untuk back row, rowing juga. Ini apa nama dia ni, pull down. Ini kita ada M torture, high row. Okay, kita ada chest press. This one bicycle, cable punya row, cable punya high row. Set ada champion sini. So tricep, few attachment. Sana ada for cardio, ada 1, 2, 3 treadmill dan 1 stairmaster. Kat sini korang tengok ni, 1, 2, sudah 2 set. Okay, and then sini chest, shoulder pun ada, banggam. Then fly, rear delt pun boleh. Smith machine lagi. And ada 1, 2, korang tengok so 2, apa nama benda ni, salah nama dia apa. Dan kita ada leg area. Ke leg area, this is the leg area guys. Okay, kita cover leg area pula. Leg area pun complete. Korang tengok ada leg press. This one is belt squat. Lepas kita ada untuk booty pun ada. Ni untuk bontot, untuk glutes. This one for abductor dengan adductor. And then kita ada leg curl untuk hamstring. Ada seated leg curl juga. Kan? Last sekali leg extension. Dan ni finally, untuk glutes kita ada donkey kick. So very nice. So complete leg day, complete.